Kita tahu telah pun ada Badan Siasatan Bebas yang telah buat sebenarnya pendapat ataupun finding dan mereka berpendapat dan mereka telah menyatakan bahawa ada isu-isu penipuan, unsur-unsur penipuan, cheating dan pemalsuan dokumen terkait. Kita harap pihak polis menjalankan siasatan dengan lebih khusus kepada pihak-pihak yang terbabit, bukan saja kepada pihak yang dikatakan melakukan pemalsuan tersebut, tetapi kita nak tahu atas arahan siapa. Sebab yang beri arahan itu pun tak kisahlah dia di peringkat mana dalam kehidupan ini, dia di kayangan atau di bawah, undang-undang tetap sama, mesti disiasat dan siasat itu mestilah telus. Yang itu yang pertama. Keduanya, saya juga mengujarkan bahawa ada keperluan untuk kita melihat kembali cara 7 orang pemain naturalisasi ni dia dapat begitu mudah akses untuk kononnya faham bahasa Melayu, kononnya telah lulus ujian bahasa, kononnya tahu dia orang duduk di mana, berbahasa Melayu dan sebagainya. Bagaimana sebegitu mudah kuasa seorang menteri atau kuasa seorang yang dikenali sebagai pendaftar bagi kewarganegaraan itu untuk memberikan kewarganegaraan dengan begitu mudah saja. The whole process itu mesti diteliti semula. Tapi yang pertama, since dah ada perkara ini secara terbuka, katanya ada pemalsuan dokumen, yang kata pemalsuan itu adalah Badan Siasatan Bebas, FIFA pun dah sahkan benda itu berlaku. Walaupun Malaysia ada hak untuk merayu kepada rayuan sukan antarabangsa tersebut, itu benda kedua. Tapi yang menakutkan adalah bagaimana mungkin ada pihak-pihak yang sanggup buat pemalsuan sehingga memalukan negara ini, dan lebih menakutkan adalah siapa yang beri arahan untuk buat pemalsuan tersebut. Itu pun persoalan yang rakyat mesti tahu. Terima kasih.